Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Oke, ini saya reviewkan rumah yang 2 bilik. Ada kamar 2, ruang tamu, baranda. Yang ini rumah 2 bilik, dia punya baranda size 10 kaki by 10 kaki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini homestay yang dekat Lingging, Senanggi, Section 12. Kalau nak homestay sewa pun boleh juga. Yang ini saya jual rumah kayu nibung. Oke, saya reviewkan macam mana buat homestay. Oke, yang ini ruang tamu size 10 kaki by 20 kaki. Belakang itu ada pintu, ikut pintu boleh buat bilik air ke dapur kalau belakang ada tanah lebih. Kalau belakang tanah lebih, yang ini belakang tanah lebih, ini tepi bilik ada. Jadi ini bilik nombor 1, ada katil semua ni. Bilik nombor 1. Bilik nombor 1 size 10 kaki 10 kaki. Yang ni ruang dapur. Ruang dapur tuan rumah kena sendiri buat. Batu punya macam mana buat ruang dapur. Lepas tu tepi sana ada yang bilik air. Bilik air masuk daripada sini pun boleh, masuk bilik nombor 2 pun boleh juga. Bilik nombor 2 pun boleh juga. Jadi sahabat-sahabat kalau nak buat homestay macam ini, ada aircon boleh pasang. Macam ini. Ini bilik nombor 2. Itu ada pintu, itu pintu boleh masuk daripada sini bilik air. Bilik air boleh masuk. Bilik air tepi buat semua ini. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak bagi desain sendiri-sendiri pun kita boleh buat. Ada 2 tingkat, rumah 1 bilik, 2 bilik, 2 tingkat. Macam-macam desain ada semua ni. Lepas tu kalau sahabat-sahabat nak yang sewa rumah, ada ni boleh WhatsApp saya, ada di kolam semua ada. Ada bilik kayu, rumah kayu semua ni ada desain semua ni. Boleh sewa atau bilik, kalau nak bilik rumah letak dalam kebun buat homestay boleh juga. Dalam bio ada nombor saya, boleh WhatsApp.